Assalamualaikum. Video 4. Overthinking tak selesaikan masalah. Okay. Ini adalah bukti saintifik. Tak selesaikan masalah. Kalau overthinking boleh selesaikan masalah dunia ni dah lama dah aman. Okay. Dah lama dah aman. Cuba perhati komen-komen dekat social media. Kan? Kebanyakan komen-komen yang terpampang adalah komen-komen yang overthinking. Okay, yang overthinking. Selesai tak masalah? Tak selesai. Okay. Jadi ramai orang fikir, tak apa, aku fikir dulu sampai betul. Tapi sains kata berbeza daripada tu. Berfikir terlalu lama tanpa tindakan bukan buat kita bijak, ya. Ia buat kita beku. Psikologi kognitif, overthinking tergolong dalam repetitive negative thinking, RNT. Okay. Ciri-ciri dia ialah fikiran yang berulang. Dia fokus pada masalah dan tiada pergerakan ke arah penyelesaian. Saya ulang, fikiran yang berulang, fokus pada masalah, tapi tiada pergerakan ke arah penyelesaian. Okay. Ini ada kajian, ya. Jadi kajian Watkins contohnya. Dia kata RNT meningkatkan rasa tertekan tanpa meningkatkan keupayaan penyelesaian masalah. Okay. Meningkatkan rasa tertekan tanpa meningkatkan keupayaan menyelesaikan masalah. Itu kajian Watkins tahun 2008. Apa maksud kajian tu? Okay, kita oversimplify, ya. Fikir banyak, tahu masalah, tapi tak melangkah, tak ada tindakan. Kenapa tak sampai kepada keputusan? Okay. Kenapa tak ada tindakan? Okay. Kajian neuroscience mendapati bahawa amigdala, iaitu pusat ancaman, amigdala, okay, aktif, deaktif. Okay. Prefrontal cortex, pusat buat keputusan, fungsi dia turun. Jadi ini yang kita panggil sebagai cognitive overload. Okay, bahaya, jangan silap, Tapi pada masa yang sama tak berani pilih apa-apa. Otak kita tu, okay, dia akan sebut bahaya, jangan silap. Tapi pada masa yang sama tak ada tindakan, tak berani pilih apa-apa, tak berani buat keputusan. Kajian Beck dan Clark pula, dia katakan ketakutan buat otak kekal di mode analisis. Dia kekalkan analisis, bukan mode tindakan. Okay. Dia ketakutan tu menyebabkan, okay, otak dikekal dalam mode analisis, bukan mode tindakan. Sebab tu anda fikir semua kemungkinan. Okay. Anda nampak semua risiko, tapi anda tak buat apa-apa sebab anda nampak semua risiko. Overthinking tu bukannya problem solving. Overthinking tu bukannya problem solving. Okay. Sebab apa? Sebab penyelesaian masalah sebenar perlukan sasaran yang jelas, okay, keputusan yang kecil dan tindakan yang konkret. Okay. Kita perlu ada sasaran, ambil keputusan, buat tindakan yang konkret, tindakan yang konkret, bukan setakat fikir saja. Okay. Jadi overthinking tak ada ciri ni. Sebab apa? Sebab masalah jadi kabur. Okay. Dia fokus tapi masalah jadi kabur. Okay. Keputusan tu ditangguh, tak buat apa-apa. Risiko dibesar-besarkan. Jadi dalam kajian Harvard Decision Lab didapati individu yang terlalu menganalisis lebih cenderung kepada buat keputusan yang lewat, yang lambat, atau langsung tak buat keputusan. Bukan sebab mereka bodoh, tapi sebab otak dah terperangkap dalam loop, dalam pusaran. Jadi overthinking tak selesaikan masalah. Ia cuma buat anda tahu banyak, rasa penat dan tak bergerak ke mana-mana. Ingat ayat ni.
Fikir tanpa tindakan beku. Dan beku tak pernah selesaikan apa-apa masalah. Okey, jangan lupa video yang seterusnya. Sementara tu jangan lupa baca buku ni. Okey, baca buku ni. Kita buat offer murah-murah sekali ni. Okey. Jadi tengok dekat profile, ada nombor WhatsApp saya, hubungi. Dapatkan buku. Terima kasih.